Ramai orang, bila nak mula simpan emas, soalan pertama dia, macam mana kalau harga emas jatuh? Relax bang, simpan emas ni bukan macam trade saham. Bukan hari ni beli, esok jual nak untung. Simpan emas ni lebih kepada simpanan jangka panjang. Bukan main kerja untung harian. Harga emas memang naik turun, normal. Tapi tengok trend 5 tahun, 10 tahun. Dia tetap naik. Emas ni macam tangga, bukan macam roket. Kadang mendatar, kadang turun sikit. Tapi lama-lama tetap naik juga. Kita simpan emas bukan sebab nak kaya mendadak. Kita simpan sebab kita nak lindung nilai duit. Sebab 100 hari ni tak sama nilai dengan 100 tahun depan. Tapi 1 gram emas, insya-Allah masih boleh beli benda yang bernilai sama atau lebih. Lagipun, kalau nak tunggu harga betul-betul murah baru nak mula, percayalah, kau akan tunggu sampai tua. Masa tu harga emas dah berlipat ganda. Kau masih fikir, aku tunggu jatuh sikit lagi. Sebab tu yang bijak, dia tak tunggu harga turun. Dia simpan sikit-sikit secara konsisten. RM1 pun dah boleh mula kat akaun Gap Public Gold. Tak perlu timing market. Kita buat average, lama-lama harga jadi stabil. So, jangan takut sangat dengan harga turun. Yang patut takut, kalau langsung tak mula simpan. Klik link kat bio atau isi beg biru kat bawah. Aku boleh guide kau sampai kau faham betul-betul. Yang penting, jangan tunggu sampai harga makin mahal, baru nak menyesal.